Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 5 hari bulan 10. Aku ada dekat Kota Baru dan aku sampai semalam. Hari ni dah nak balik dah. Aku nak share ini, ada satu homestay ni sangat cantik pada aku lah. So dia homestay owner dia sebenarnya sahabat kami dekat masa belajar dulu lah, Puan Najah. So aku stay satu malam kat sini. Tu tengok dekat belakang aku. Aku nak bawa tour sikit dia punya homestay. Very nice. Jom. Okey, ini dia homestay dia, Taman Sakinah. Dekat lokasi dia dekat tepi Sungai Kelantan. Kita tengok sungai dia, tengok. Kita masuk dia. Ini ada beberapa unit. Yang ni unit yang besar. Tengok dia masuk dalam 4-5 orang. Kalau family kecil tu cantik lah. Ada 3 unit yang besar. Dan ini adalah unit yang kecil sedikit, mungkin untuk 2 orang atau 3 orang boleh masuk. Dan dia punya style cantik. Pada aku sangat cantik, macam English style. So yang kecil ada 3 unit, yang besar juga ada 3 unit. Dan rumah ujung tu, yang besar tu tuan punya rumah. So kita boleh bawa masuk kereta, parking disediakan untuk sebiji kereta lah, sebuah kereta. Dan dia ada juga sediakan dapur kalau untuk kita barbecue. Kalau ada buat family day kat sini, dia boleh gunakan dia punya kemudahan dapur dia. So ini dia punya decoration untuk parking dan boleh untuk bergambar juga. Ini permainan tradisional Kelantan, iaitu wow. Ini belah bahagian belakang chalet dia lah. Okey, setiap unit dia ada diberi nama. Macam ini nama Mariam, dan itu hiasan untuk antara unit dengan unit. Macam ni dia, nama dia Cik Besar. Aku suka dengan dinding dia sebab dia guna batu merah tanpa plaster. Memang ada ciri-ciri English. Aku stay dekat sini. Cik Putih.
Dan ini adalah unit yang paling besar. Ini adalah unit untuk tuan punya laman sakinah, iaitu Wan Najah. Dan sini juga ada disediakan surau, tapi kena naik atas lah. Dan ini bahagian dapur. Bahagian dapur dia boleh masak kalau kita ada buat family day. Untuk family yang kecil antara 10 hingga 20 orang sangat sesuai lah. Ada peti air semua. Kabinet dia. Cantik kan tempat ni kan? Pada aku sangat cantik. Tenang. Dan itu dia laman sakinah. Ini kawasan area untuk kita makan. Kita masak kat dapur tu, kita boleh makan kat sini sambil borak-borak. Okey, ini best ni. Aku suka tempat ni. Okey, ni kawasan itu dia kawasan untuk kita bersantai-santai, makan sambil menikmati suasana Sungai Kelantan. Kalau siapa-siapa yang minat untuk mengail ataupun memancing, ini memang cantik tempat dia. Tapi aku tak bawa pancing pula. Aku minat mancing tapi aku tak bawa pancing sebab satu hari kan aku tak sempat. Ni nanti sekejap lagi dah check out, nak balik dah. Oh, very nice. Boleh makan-makan kat sini sambil menikmati suasana tepi sungai. Sangat cantik. Pada aku sangat cantik. Berbaloi kalau kita buat family day yang kecil-kecil kat sini, ataupun kita ada reunion dengan kawan-kawan. Aku suggest marilah datang Kota Baru, yang dekat-dekat dengan Kota Baru boleh duduk dekat laman sakinah. Okey, itu antara review aku untuk chalet laman sakinah. Siapa-siapa yang tengok video ni yang berminat nak stay dekat laman sakinah, boleh Google, cari info di laman sakinah dan contact number. And pada aku sangat berbaloi kalau kita duduk sini dengan, ataupun nak buat family day yang kecil-kecil, boleh datang sini.
Okay, buat yang belum subscribe, mohon subscribe channel aku. Tolong like, comment and share. Terima kasih.